semua. Anak-anak muda yang berani ini tidak akan takut. Kepada mahasiswa, Pakcik berasa bangga di atas keberanian kamu memperjuangkan isu hak rakyat yang telah berlaku dalam negara kita ni, yang mana telah dilakukan oleh PMX dan rakan-rakan sekutunya, Wad Jahid, UMNO, AMDAP, DAP, PKR. Akhirnya kita merasakan berbagai-bagai masalah berlaku dalam negara kita. Tapi yang saya pelik satunya, apa kena-mengena gambar bosku kat belakang tu? Bosku sekarang ni dah duduk dalam penjara. Tak ada kena-mengena pun dari isu sekarang ni. Kalau nak dibandingkan dengan jasa bosku, lebih banyak lagi jasa bosku sebelum ni. Kalau nak bandingkan PMX seperti BRIM, UGC dan sebagainya, begitu juga dengan kereta api CRL. Dan dia pula tidak ada bersebahat, bersekongkol pun dengan mana-mana parti DAP yang kita takut sekarang ni. Bosku seorang je lagi yang masih berjuang seorang diri. Tapi bila kita kaitkan dia dengan politik yang ada sekarang ni, nampak sangat macam kita takut akan kehebatan bosku. Lagi satu, bosku dalam mahkamah tak habis-habis dituduh dengan rasuah dan sebagainya. Sedangkan Jolo yang memberi rasuah tu, yang berada di China tu, kenapa Interpol Malaysia tidak pergi ambil dia untuk dibicarakan di sini? Di situ nampaknya bila kita mengkaitkan nama bosku, seolah-olah ada NGO yang merancang benda-benda ni untuk membabitkan demi kepentingan politik dia. Cuba fikirkan, kan? Jadi saya tabiklah mahasiswa berjuang atas perkara yang benar, tapi berjuanglah yang telah berada di hadapan kita, yang telah berlaku sekarang ni. Tak ada kena-mengena dengan bosku, ataupun kita semua ni telah dimakan sumpah anak bosku, kan? Itulah dia, kan? Bosku yang terbaik, mereka ni yang bahaya. Check dia orang tu, kan? Kalau babitkan bosku, nampak sangat bosku hebat dan ditakuti oleh semua ahli politik kerana kehebatan bosku yang ikhlas tanpa bersebahat dengan mana-mana, terutama DAP yang telah disebahatkan oleh semua parti-parti politik yang ada sekarang ni.